Sebagai tambahan kepada usaha meningkatkan penglibatan rakyat ke dalam menjayakan low carbon city framework ataupun kerangka bandar rendah karbon, kerajaan negeri akan memulakan usaha pemberian rebate cukai PBT bagi penduduk yang mempunyai fasiliti dan teknologi mesra alam di rumah-rumah dan kediaman mereka. Misalnya, pemasangan panel solar bagi mengurangkan kebergantungan kepada grid nasional, sistem penuaian air hujan rainwater harvesting dengan izin, pengasingan sisa di rumah yang memudahkan proses kitar semula, unit pengecasan kenderaan elektrik dan sistem pengkomposan sistem makanan. Kita telah pun melihat sistem sebegini yang berjaya dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya yang telah memanfaatkan dan mendapat sambutan 2,313 pemohon yang telah menerima rebate cukai berjumlah RM878,000 Malaysia. Untuk tahun hadapan, penduduk Selangor yang memasang semua fasiliti ini akan menikmati rebate sehingga 100% cukai bagi tahun taksiran 2026 dengan memohon kepada PBT masing-masing serta melalui proses semakan. Setiap PBT akan memperuntukkan jumlah pengecualian cukai sehingga 1 juta bagi tahun taksiran 2026 bagi MBPJ, MBSA, MBSJ, MBDK, Majlis Bandaraya Diraja Kelang, manakala untuk bajet perbandaran menyediakan peruntukan sehingga RM200,000, manakala untuk bajet daerah Sabak Benam menyediakan rebate sehingga RM100,000 bagi tujuan rebate cukai taksiran. Bagi pihak kerajaan negeri pula, Selangor akan memulakan menukar tiang-tiang lampu konvensional di pejabat-pejabat kerajaan negeri, jalan-jalan negeri serta PBT dengan teknologi tiang lampu solar yang lebih cekap. Penggunaan tenaga pelbagai langkah mengoptimumkan pembelanjaan di samping menjadi negeri yang lebih mesra alam.